Ini merupakan pokok naga yang rakan boleh lihat ada di tepi itu sudah keluar bunga. Ini agak dalam 2 tahun usia, dah beberapa kali berbuah. Dan kalau saya lihat pokok naga ini dia memanglah berbuah sepanjang musim, tetapi ada musim tertentu yang buahnya tidak banyak. Dan pada musim buahan saya perhatikan biasanya buah naga ataupun dragon fruit ini mengeluarkan buah yang agak banyak. Ini ialah di luar musim, mungkin hanya ada sedikit saja bunga yang keluar daripada pokok naga ini. Baik rakan boleh cuba tanam di kebun ataupun di tepi rumah rakan-rakan, kerana ianya tidak sukar dan merupakan pokok yang menumpang, yang memanjat pokok lain ataupun memanjat di tiang kayu ataupun tiang simen. Rakan boleh lihat kalau tak ada tiang, tidak ada pokok, memang sukar untuk pokok naga ini membesar. Sekian saja hobi dan perkongsian berkaitan dengan aktiviti berkebun ini. Terima kasih dan jumpa lagi.